kasut ni sebab nak sarung senang. Hai, Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak tunjuk ada kasut yang paling underrated, Nike Free Run. Nike Free Run antara kasut yang paling ringan dengan paling lembut. Lembut macam mana? Lembut, kebanyakan kasut lebih fokus pada cushioning tebal kan. Yang ni dia lain sikit. Dia tapak dia flat. Lepas tu dia ultra flexible. So mana bila nak pakai sangat lembut, sangat ringan. Nak pakai pun ramai orang suka, especially pakcik-makcik suka kasut ni. Nak buat jalan banyak sebab bila nak pakai, tali tak perlu ikat. Korang boleh pijak belakang, sarung saja. Lepas tu boleh tarik balik. Macam sebiji macam pakai stocking. Sebab atas dia guna double layer Flyknit mesh. So dia very stretchable. Bila stretchable, bila pakai dia akan ikut kaki. At the same time very durable. So kalau langgar ke tepi ke, langgar depan ke, dia memang tahan lasak this one. Pun ada 4 color untuk lelaki. Ada all black, ada coklat, hitam putih, warna biru. Dan perempuan ada extra 2 color, warna nude color dengan warna soft blue. Kasut ni sangat sesuai untuk orang yang ada masalah kaki, nak comfort, nak ringan. Lepas tu at the same time yang paling penting, popular kasut ni sebab nak sarung senang. Dan juga kasut ni antara kasut yang paling popular buat driving sebab tapak depan dia very flexible. So dia bila pijak pedal dia tak keras. Buat travel pun best juga. Ramai kasut kita cakap buat travel, duduk belakang berterbang lama-lama, kasut ni memang selesa sebab feel dia sebiji macam pakai stocking. So kalau korang minat dengan kasut-kasut macam ni, nak try kasut-kasut macam ni, korang boleh dapatkan kasut Nike Free Run.